Alright gang, Assalamualaikum, selamat jumpa lagi dalam video Jeranduk. So hari ni sebenarnya ada rentetan lah, dua video aku satukan sebab berlaku satu hari pun. Cerai Aku sajalah casting haruan depan rumah ni kan. Sebenarnya bila tak direkam memang dapat banyak. Kali ni biar aku cuba rakam, biasalah footage macam tak berapa jadi. Aduh, besarnya. Lucu lagi tu. Okey. Lah, ilah kenapa aku Korang layan je dalam video ni kali ni Ya Allah. Jangan lupa share video ni. Lupa nak bagi hitam. Aduh, hai, ingatkan main SP. Alah, hai. Lucunya main haruan. Aku lupa dah nak bagi. Aduh, besar pula tu kan. Aduh, geletar tangan. Best sikit. Bismillah. Oh, puyuhnya. Aduh, mana ikan? Baru je. Aduh, alhamdulillah. Baru striking. Tapi tak ada bokeh lah pula. Strike pertama kita. Wihii. Alhamdulillah, yang besar lucu. Kenapa yang besar mesti lucu? Tak tahulah. Okay geng, strike yang kedua. Tak sampat. Strike yang kedua, sorry geng. Sorry, aku tak berasa ada makan. Lambat on the camera. Bull. Cantik lah. Makan penuh. Nice. Makan penuh. Ayo. Macam mana ni, grip apa semua tak ada. Mampu nak buka. Macam nak buka ni kan. Ini kalau ada loncat ni rabak kan, jadi aku ikan. Okey. Alhamdulillah. Berjaya cari lauk. Kejadian dah geng, bila kau main tempat-tempat macam ni kan, tempat potensi macam ni kan, banyak pelepah, umpan sangkut kat situ. Itulah jadi dia. Aduh. Aku dah bird nest tu, dah kusut BC aku tu. Aduh, pening otak aku. Dah lah keluar, sambung, ambil pancing puyuh, cari anak puyuh ke anak aruan ke untuk dibagi kat toman aku geng. So korang layan je lah video aku mancing ni. Aku tak cut ni, korang layan je lah ya. Alright, muzik satu.
makan lah macam tu. Gila. Lucu. Tak telan lah dia. Puyuh. Wah. Puyuh lagi. Ikan. Ada. Ikan apa ni? Wow. Masih banyak ni. Ada puyuh besar. Ada yang besar. Yang tak ada. Alhamdulillah. Mana jatuh? Letak terus makan. Tapi ini puyuh mikro lah. Simpan. Makan tu weh. Nak puyuh lah. Puyuh. Puyuh makan di tepi. Nice. Atas motor je kan. Payah atas motor. Jangan cemburu ah. Dah lari. Kawanan dia dah lari. Loh. Habis apa yang kau lembat. Kucing macam ni memang tak jam ni. Tak jam. Besar.
Alright gang, sampai sini je lah untuk video kali ni. Alhamdulillah ada juga hasil daripada bangau kan. InsyaAllah jumpa lagi untuk video seterusnya. Dan teruskan support diorang duk sampai akhirnya ya. Jangan lupa iklan tak payah skip. Anak haru. Alright, nanti korang tengok je lah. Korang tengok video seterusnya. Tunggu. Anak haru. Bye bye. Ambil dan simpan untuk Toman. Oh, lupa. Inilah kau tengok inilah dia. Anak-anak haruan yang aku mancing, aku kutip tu bagi kat Toman. Aku bagi makan tapi dia malu-malu sikit. Dia kalau dia tak berapa lapar, dia malu-malu sikit. Tapi kalau dia lapar, memang dia ngap terus. Sebab dia memang musuh utama dia ni, haruan ni. Alright korang nikmati video ni.